Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumaat pagi, bertarikh 21 bulan 11 2025. Tok Wan berada di kebun sedang memantau, tapi cuaca pagi ni hujan sikit lah. Hujan renyai-renyai. Malam tadi agak lebat lah. Pagi ni dia renyai-renyai. Tok Wan berada di kebun lah untuk memantau tanaman-tanaman. Alhamdulillah, nampaknya tanaman hidup dengan subur. Daun pisang pun hijau elok. Nanti kita tengok buah dia, buah pisang yang dah berbuah. Ni dah tua dah, boleh ditebang. Okey, ini pun dah tua. Hampir-hampir tua lah yang sebelah kiri ni. Yang ni dah tua dah. Nampak dah warna dia sedikit kekuningan. Dan yang bertongkat tu pun nampaknya dah tua. Dah boleh tebang lah. Inilah kawasan kebun. Alhamdulillah. Durian pun dah tak ada lah. Tak ada, tinggal pokok lah. Buah dah tak ada. Tapi musim kali ni durian tak berapa menjadilah. Adalah boleh makan untuk keluarga. Okey. Sebelah sana tu masih berjantung lagi. Itu pun masih baru. Buahnya tak tua lagi. Inilah kebun kita. Alhamdulillah, syukur Allah bagi rezeki. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni 21 bulan 11 2025, hari Jumaat. Jam lebih kurang 8 pagi lah. Tok Wan berada di kebun, pantau tanaman-tanaman yang ada di kebun ni, yang ditanam pada tahun lalu 2024. Ini sawit lah, dah membesar. Daunnya hijau elok. Sama, hijau elok. Yang ni pun elok. Kita tanam sawit ni daripada tanah, daripada hujung sempadan ni hinggalah ke hujung sempadan di sanalah. Okey. Luasnya jangan tanyalah. Tak banyak, sikit saja. InsyaAllah lagi 2 tahun sawit ni akan membuahkan hasil lah. Jadi sementara tunggu sawit berbuah dan dapat hasil, kita tanam pisang lah. Dipenuhi dengan tanaman pisang lah kebun ni. Alhamdulillah, syukur. Okay, pokok durian pun ada ni. Ada 24 pokok durian. Durian kampung je. Bukan durian kahwin, bukan musangking, bukan apalah. Durian kampung saja. Sebelah sini sempadan dengan tanah Cikgu Pencin sebelah tu. Ni parit ni adalah sempadan lah. Okey, pagi ni hujan sikit, renyai-renyai. Okey, alhamdulillah, syukur. Okey, Jumaat 21 November 2025, lebih kurang jam 8.15 pagi. Tok Wan berada di tanah kebun, di hujung sekali, arah selatan, arah ke jalan menghala ke air tawar dan Setiawan. Okey, ini adalah sempadan dia, sempadan parit ataupun longkang dengan tanah sebelah lah. Ini tanah orang lain. Ni sebelah kiri longkang ni, parit ni menghala ke sana adalah kebun lah. Tanaman sawit dan pisang. Okey, sawit dan juga durian lah. Durian ni pokok lama yang ditanam oleh arwah abah. Dia beli tanah ni pun dah ada buah pokok-pokok ni. Dan cuma dulu masa Tok Wan tinggal di Perak, Tok Wan ada sulam-sulam sikit lah durian ni. Tapi tak ingat dah pokok mana satu. Yang nampak ni pokok-pokok lama. Pokok-pokok yang kecil tu mungkin lah. Mungkin pokok yang baru ditanam masa Tok Wan tinggal di Perak lah. Jumlah kesemuanya 24 pokok lah durian ni.
Hari tu dah buang 11 pokok. Tinggal 24. Sebab nak tanam sawit, kita buang durian. Tapi buang yang kecil-kecil lah. Yang mana dah dahannya, batangnya dah buruk, kita buang. Alhamdulillah. Daripada parit sini menganjur ke hujung sana. Letih jugalah berjalan kaki daripada hujung ke hujung sini. Berpeluh-peluh. Okey, alhamdulillah. Okey.